Assalamualaikum guys. Korang tahu tak, banyak benda dalam sains moden hari ni sebenarnya dah lama disebut dalam Al-Quran. Kadang tu bila baca rasa macam mind blowing gila. Macam mana kitab yang turun lebih 1400 tahun dulu boleh sebut benda yang saintis baru jumpa abad ke-20? Jom kita sembang sikit pasal ni. Pernah tak korang tengok fenomena laut bertemu laut tapi tak bercampur? Contohnya Laut Mediterranean dengan Atlantik, warna air dia lain, density lain, garam lain. Ada sempadan halus yang memisahkan. Dalam surah Ar-Rahman, ayat 19 ke 20, Allah sebut, Dia membiarkan dua laut mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Saintis jumpa benda ni dengan kajian ilmu laut. Tapi Quran dah bagi tahu lama. Korang tak rasa amazed ke dengan ayat Quran? Ni yang paling famous, pasal kejadian manusia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 ke 14, Allah sebut manusia dijadikan dari setitis air mani, kemudian segumpal darah, kemudian seketul daging, lepas tu dibentuk tulang dan daging membalutnya. Saintis moden dalam bidang embriologi macam Profesor Keith Moore sendiri terkejut bila tahu ayat ni. Dia kata maksud ayat Quran tu memang match dengan apa yang berlaku dalam rahim. Korang bayangkan, zaman dulu mana ada ultrasound, mana ada mikroskop, tapi Quran dah cerita detail pasal kejadian manusia ni. Hebat gila kan? Kalau korang tengok gunung, korang nampak dia tinggi menjulang ke langit je kan? Tapi saintis geologi explain, sebenarnya gunung tu ada akar yang masuk jauh ke dalam bumi. Dia macam pasak untuk bagi kestabilan bumi ni, supaya tak bergegar sangat. Dalam surah An-Naba ayat 6 hingga 7 Allah sebut, Bukankah kami jadikan bumi sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pasak? Wah, straight to the point betul maksud dia. Bukan kiasan kosong, memang sains buktikan struktur geologi ni betul. Okey, kali ni menarik guys. Dulu orang fikir jari kita ni semua sama je. Tapi saintis jumpa, setiap manusia ada fingerprint unik, takkan sama dengan orang lain. Hari ni fingerprint jadi salah satu cara untuk confirmkan identiti kita. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4, Allah sebut, Apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan, kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Kenapa Allah emphasize perkataan jari itu? Sebab kat situlah identiti paling unik kita. Mind blowing kan? Okey, ni ada satu lagi. Sains kata, unsur besi kat bumi ni bukan asal dari bumi. Besi datang dari meteor yang jatuh berjuta tahun dulu. Sebab dalam kerak bumi tak cukup panas untuk hasilkan besi. Dalam surah Al-Hadid ayat 25, Allah kata, Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Turunkan tu literally tepat, sebab besi memang datang dari luar angkasa. Wah, satu lagi ilmu kita belajar kan? Okay guys, yang last ni pelik sikit. Korang pernah dengar tak ayat Quran yang cakap pasal dalam laut ada api? Dalam surah At-Tur ayat 6, Allah sebut, Demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Kalau korang fikir dengan logik kekal, laut dengan api memang tak ngam langsung. Air kan sepatutnya padamkan api. Tapi saintis moden baru jumpa, kat dasar laut dalam ada rekahan bumi. Dari situ keluar lava panas gila, gas berapi, sampai terbentuk fenomena yang dipanggil hydrothermal vents. Maksudnya, betul-betul ada api dalam lautan. Mind blowing gila kan? Zaman Nabi langsung tak ada kapal selam untuk discover benda macam ni. Tapi Quran dah mention benda pelik ni lebih 1400 tahun dulu. Ini semua bukti ilmu dalam Quran tu bukan rekaan manusia, tapi wahyu dari Allah. Okay guys, bila kita dapat tahu semua ni, makin kuat rasa kagum dengan kebesaran Allah. Betul tak? Quran bukan buku sains, tapi maksud ayat di dalam Quran buat. Kita fikir, kalau semua ni betul, mesti yang cipta alam ni adalah yang maha kuasa. So, lain kali bila kita rasa sains tu hebat, jangan lupa, Al-Quran dah bagi hint lama. Yang penting, kita bukan sekadar tahu fakta, tapi kena jadikan ilmu tu jalan
untuk kita tambah iman. Oh ya, sebelum terlupa, untuk korang yang baru nak mula baca Al-Quran tapi tak tahu nak start dari mana, jangan risau sebab kita ada solusi yang memang sesuai untuk beginner. Al-Quran khas untuk orang yang baru nak mengenal Al-Quran. Klik link di bawah sekarang untuk dapatkan Al-Quran ni. Okey geng, sampai sini dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni untuk cerita-cerita menarik yang lain. Assalamualaikum.